Kenapa PAM account menjadi pilihan yang paling mudah? Ramai orang ingat nak buat duit dalam forex ni kena belajar trade sendiri, tapi sebenarnya tak bang. Ada jalan shortcut dia. Dengan adanya account PAM, korang tak perlu pun trade sendiri, korang tak perlu pun nak analisis sendiri, dan korang tak perlu pun menghabiskan modal yang terlampau banyak. Dengan adanya sistem ini bang, abang tak perlu pun nak buka chart, tak perlu pun nak hafal candle, tak perlu pun nak hafal dia punya chart pattern, and tak perlu pun nak analisis sendiri. Abang cuma perlu daftar account abang dan masukkan modal abang ke dalam account, and then just copy sahaja. Kopikan account abang dengan account master. Make sure cari master yang tepat, master yang professional trader. Jangan cari master yang datang dari mana, background dia macam mana. Make sure, saya cakap sekali lagi, make sure check track record master yang korang nak join tu. Kenapa ramai orang join untuk PAM account? Yang pertama, mudah. Yang kedua, jimat masa. Yang ketiga, dapat peluang untuk buat side income tanpa risau pasal market. Tak perlu pun ambil tahu pasal market, apa yang terjadi. Dan yang lagi best, modal hanya serendah 1k USD sahaja. Tak perlu pun menghabiskan modal yang terlampau banyak. Tak perlu pun menghabiskan modal yang sampai berpuluh-puluh ribu. Tapi itu depends atas korang lah. Kalau korang ada saving yang banyak untuk invest duit korang ke dalam account PAM, boleh, tak ada masalah. Untuk your future life. Tapi korang kena ingat, forex ni bukan skim cepat kaya. Tapi kalau korang buat cara dengan betul, potensi dia besar bang. Kalau korang nak saya bantu korang untuk open PAM account, saya boleh bantu. Saya akan guide korang dari A to Z. Peluang dah ada bang, cuma korang je nak kena grab. Okay?